Ada nak tunjuk satu barang. Bukan satu lah. Beberapa barang. Barang ni kita dah lama tak review kan dekat korang. Tak tunjukkan dekat korang. Untuk fighter-fighter PUBG 1.5. Diorang masih lagi ramai. Tapi tak apalah, tunjuk. Sini. Masih lagi ramai, tak apalah, kita tunjuk je lah. Tunjuk saja. Review saja. So kita ada lebih kurang 4 dekat sini, 4 barang. Satunya adalah untuk PUBG 1.5, PUBG 1.3, PUBG 1.5 sama. Camp Piper, spec degree dia 320. Tapi lift dia rendah sikit lah, 10 point lebih. 10 point lebih. So ni dipadankan dengan Vaspring. Okay, Vaspring BC untuk PUBG 1.3, PUBG 1.5. And then player-player yang nak main stroker. Player-player yang nak main stroker, ada yang masuk crank wajah kan. Tapi kita ada crank brand daripada BC. Stroker dia lagi tinggi daripada stroker wajah, 87.5. Okay, ni crank dia lah, baru. Alright. Dan juga ni tunjuk je tau, bukan racun ke apa tak, ni tunjuk saja. Fighter-fighter PUBG 5. Mana member yang dapat tengok ni, kau tag member. Okay. Piston. Piston ni khas untuk PUBG 1.5 yang stroker wajah. Ataupun main pakai crank ni lah. Crank stroke ni lah. Sizing kau nak 76 boleh. Kau nak 77 boleh. Nak 78 boleh. Spec piston, height compression. Valve pocket jangan risau, 3 juga untuk PUBG 1.5. Sebab kalau kau masuk PUBG 1.8 punya, dia valve pocket jadi 4. Yang ini memang ngam-ngam cun Melayu, valve pocket 3. Stroker, lepas tu high com. Sizing dia 77. Dapat seri dengan piston ring dan juga pin lah. Nak lagi sedap tahan, buat C-clip punya rumah, pasang C-clip. Lagi cun. Inilah barang-barang tu. Alah, sikit je. Sikit. Nak tunjuk je lah. Nak apa orang kata, recap. Recall. Apa? Recap balik kan. Nak recap balik kan. Apa, adalah barang-barang sikit. PUBG 1.5, main stroker. Ataupun kalau standard punya piston pun ada juga. InsyaAllah lah, boleh lah. Yang ini kita nak post. 2 ni pergi ke Sarawak. Yang ini tak silap aku Terengganu kot. Sebab tadi kat dalam live ada yang tanya, bang, tengok sikit barang nak post Terengganu. 2 ke Sarawak, 2 ni ke Terengganu, tak silap aku. Mana yang nak boleh lah Roger. Sebab apa tau, yang ini, set ni, owner bayar secara ansuran. Dapat lepas 2,000, dapat 2 barang ni. Okay. Yang ini tak silap aku pun ansuran juga. Dua-dua ni ansuran. So tak ada masalah pun kalau kau nak beli ansuran apa-apa barang sekalipun, boleh. Tak ada masalah. Okay. So macam biasa lah. Adjust kasi jadi, setting kasi baru.